Saya tak minat emas. Itu ayat yang biasa saya dengar. Tapi bila saya tanya balik, duit minat tak? Terus mereka pun senyum. Saya pun dulu macam tu tuan-puan. Bukan tak minat emas, cuma belum faham kenapa simpan emas untuk jangka masa panjang. Sebab emas ni tak ada nombor. Padahal emas pun duit. Kalau duit kertas ada nilai pada angka, emas ada nilai pada gram. Itulah nombor sebenar dalam emas. Cuba tuan-puan tengok ini. 1 gram emas tahun 2000 harga dia sekitar RM35. 2008 RM95. Tahun 2016 sekitar 170. Tahun 2001 269. 2025 tuan-puan sekitar 600. Naik dan terus naik nilainya. Tapi duit kertas nilainya semakin menyusut hari demi hari. RM1 tahun lepas bernilai sekitar 80 sen tuan-puan. Tahun ini 50 sen. Tahun depan mungkin dah tinggal 30 sen. Sekarang antara emas dan duit kertas, mana yang lebih berbaloi disimpan? Walaupun kedua-duanya nampak macam duit. Kebanyakan orang tahu jawapannya ialah emas. Tapi tak ramai yang bertindak untuk mula menabungnya. Jadi, mulakan hari ini, simpan dua-dua sekali. Duit untuk jangka masa pendek, emas untuk jangka masa panjang. Kerana masa akan datang, siapa yang konsisten menabung, dialah menang. Bagi tuan-puan yang nak mula menabung emas, mudah saya tuan-puan. Pertama, tuan boleh follow saya. Yang kedua, tuan-puan boleh klik link bio. Daftar dulu tuan-puan dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.